dan salam sejahtera kepada panel hakim yang bijaksana dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Farizah Syafira binti Syafira Afendi dari SK Padang Besar Selatan RBA 0022. Pernahkah rakan-rakan rasa sedih sebab kita tak hebat macam orang lain? Orang lain pandai sukan, kita tidak. Orang lain pandai melukis, kita tidak. Kalau jawapannya ya, rakan-rakan wajib dengar ulasan buku saya hari ini yang bertajuk Saya Suka Diri Saya. Buku ini mengisahkan tentang seekor anak katak yang pada mulanya sangat bangga dengan dirinya. Dia menyanyi di tepi tasik. Saya si katak yang cantik, siapa pula yang pandai pastilah saya. Namun keyakinannya goyah apabila dia bertemu dengan haiwan-haiwan lain. Pertama, dia bertemu burung pipit. Burung pipit bertanya, "Boleh kau terbang macam aku?" Anak katak cuba melompat tinggi. Tapi, dia jatuh ke dalam tasik. Dia sedih sebab tak ada sayap. Kemudian, dia jumpa monyet. Monyet hebat memanjat dan bergaya. Anak katak cuba ikut. Tapi perutnya yang gempal dan kakinya yang pendek menghalangnya. Dia makin sedih. Akhir sekali, dia bertemu anak. Anak boleh berlari pantas. Anak katak langsung tidak boleh. Akhirnya, anak katak ini pulang ke rumah sambil menangis tersak-sak. Dia rasa dirinya tidak berguna dan tidak memiliki apa-apa kelebihan. Namun rakan-rakan, di sinilah bahagian yang paling saya suka. Ibu katak dengan bijaknya berkata, "Anakku, kita memang tak boleh terbang atau berlari pantas. Tapi kita boleh berenang tanpa lemas. Kita boleh menyanyi menghiburkan dunia dan kita punya lidah yang hebat untuk menangkap serangga." Melalui kata-kata ibunya, anak katak sedar bahawa setiap makhluk diciptakan dengan keistimewaan yang berbeza. Dia tidak perlu menjadi burung untuk merasa hebat. Dia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Rakan-rakan sekalian, buku ini sangat menarik kerana bahasanya mudah difahami dan ilustrasinya sangat berwarna-warni. Mesej utamanya sangat mendalam. Hargailah diri sendiri. Janganlah kita membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain sehingga kita melupa mensyukuri apa yang kita ada. Ingatlah, seperti anak katak, kita semua adalah bintang dalam bidang kita yang tersendiri. Sebelum saya mengakhiri bicara buku ini, izinkan saya menyanyi sedikit seperti si anak katak. Saya si katak hebat, si katak yang hebat. Saya suka diri saya sendiri. Sekian sahaja ulasan saya. Jangan lupa baca buku ini ya. Terima kasih.